Okay. Ready? Nama aku Farid, aku umur 36 tahun, aku bekerja sendiri, aku berasal daripada Melaka dan membesar di Kuala Lumpur. Keluarga aku daripada broker family lah. Aku ni dari broker family, aku ada 7 adik-beradik dan aku dibesarkan dalam keadaan tak sempurna sebab mak bapak aku berpisah masa umur aku 4 tahun. Jadi start daripada 4 tahun lah jenis hidup aku ni kelang kabut. Setengah orang kan dia kalau berpisah ada ikut mak, ada ikut bapak. Kalau aku tak, aku dibiarkan. Kami adik-beradik dibiarkan dan kita hidup sekejap dengan makcik, sekejap dengan nenek, and then kita study lah, ada yang masuk asrama apa semua. Dan aku masuk ke universiti umur aku 18 tahun aku masuk universiti, and then bermulalah kisah hidup aku yang aku rasa semua orang pun tak nak hadapi lah. Aku rasa kan benda ni kritikal lah, aku rasa sangat bad lah, very bad. Sebelum aku cerita pasal keakraban dengan adik-beradik, aku nak cerita pasal mak bapak aku. Mak bapak aku bila dia berpisah, dia ada kehidupan masing-masing. Bapak aku kahwin lain, mak aku kahwin lain. Tapi apa yang aku suffer lah, aku macam rasa tak best, diorang hidup dengan kehidupan baru diorang. Dia tinggalkan anak-anak. Jadi kami ni kena survive dengan tak cukup kasih sayang, dengan financial teruk. Jadi aku pernah duduk dengan mak aku sekejap masa tu dengan suami baru dia, dan hidup aku memang teruk. Aku teruk macam mana? Aku tak adil, dilayan secara tidak adil. Dengan anak-anak baru dia lain, dengan aku lain. Kalau waktu sekolah aku tak boleh minta apa-apa yang aku nak, dan disiap pesan jangan minta, jangan tu, jangan ni. Kalau bapak tiri aku balik lah. Kalau bapak tiri aku ajak pergi makan ke apa, jangan minta apa-apa. Kalau nak beli barang sekolah ke, jangan minta apa-apa, dia akan bagi je yang reject ke apa kan, macam tu. Tapi untuk anak-anak baru tu dia okey lah. Itu sebelah mak aku. Kalau sebelah bapak aku pun sama, dia hidup dengan kehidupan baru dia tak layan kami, dan kami tak ada bagi nafkah. Daripada kami kecil bercerai, daripada dia orang bercerai sampailah kami membesar, sampailah sekarang umur aku nak masuk 40 pun aku tak merasa. Even adik aku yang kecil pun tak rasa pun nafkah tu. Jadi hidup kami tunggal langgang. Kalau untuk dengan adik-beradik, kami jadi tak rapat lah. Especially aku seorang. Kalau yang lain, diorang ni lah, diorang sama-sama. Kalau aku seorang ni, aku dibuang totally. Sampai aku rasa aku ni anak malang lah. Aku ni macam anak sial, macam anak yang tak diperlukan. Sampai aku rasa macam tu. Jadi aku hidup seorang-seorang. Jadi bila dengan adik-beradik pun, aku dah tak rapat, tak contact. Sampai hari ni pun, gitu-gitu je. Even kalau aku perlukan pertolongan sikit dari adik-beradik aku takkan anggap aku ni wujud. First, bila aku tahu yang keluarga tak boleh provide, jadi aku kena self-support lah kan. Aku kena cari duit sendiri apa semua. Aku start bekerja masa 16 tahun. 16 tahun tu maksud serius kerja tu, aku cari duit sendiri, aku berniaga. Aku berniaga tu, aku berniaga ni, aku kerja car wash, aku kerja ladang sawit apa semua untuk nak cari makan sehari je. Yang ni aku cakap terang, sehari aku sampai perlukan RM4 lebih je. Untuk apa? Untuk aku beli nasi bungkus masa tu. And then masa umur aku 16-17, aku cuba nak tinggal dengan bapak aku konon-konon. Tapi masa tempoh aku tinggal dengan bapak aku tu, aku berniaga, tapi duit aku semua dirampas. Duit aku diambil untuk dia bayar, dia ada hutang along. Lepas tu dia sama je cerita, dia akan layan keluarga baru dia saja. Aku ni macam sampah. Dia memang tak layan aku, dan aku buat semua benda hal sendiri. Maksudnya beli pakaian sendiri, aku makan sendiri, aku cari duit sendiri, aku kerja. And then sampailah aku bila umur aku dah 18, aku sambung belajar dekat universiti kat Malaysia ni. And then aku belajar kat Universiti Awam kat Malaysia ni, tak silap aku dalam 2006 masa tu, aku ambil course business. And then aku study, tapi aku tak sempat habis pasal financial lah, sebab aku tak ada siapa support. Even masa kat universiti, aku tengok anak-anak orang pun yang mak bapak sponsor pun tak cukup, apatah lagi aku. Dan aku belajar dekat universiti yang jauh daripada bandar, jadi aku tak ada peluang nak buat part time job ke apa ke. Dengan aku lambat dapat bantuan pelajaran, jadi aku agak susah nak belajar. So memang aku tak habis belajar. So aku nak cerita pasal pengalaman hidup aku dengan ex-wife aku. Aku kenal dia
sebenarnya aku kenal lagi awal. Aku kenal masa kita orang sekolah, masa tingkatan 3. So lepas tu aku dah pindah sekolah. Yang aku cakap aku tinggal dengan bapa aku, so aku dah tak jumpa dia lah. Dan bila aku masuk universiti, kita orang dapat kontak balik, and then kenal macam tu lah, kenal macam tu. Lepas tu dalam tempoh perkenalan tu, aku masa tu pelajaran aku okey lah, tapi disebabkan financial aku teruk, aku decide untuk berhenti. Dalam masa yang sama, SY aku tu dia anak yatim dan keluarga dia pun teruk lah. Jadi aku buat keputusan untuk berhenti belajar dan untuk aku sara dia belajar. Sebab masa tu dia final year. Dia dah nak habis belajar dekat KL. Dia belajar dekat satu college kat KL. And then aku bekerja kat luar negara lah. Dan aku tanggung dia sampai dia habis belajar. Aku mula-mula aku kerja dekat Singapura. Lepas tu barulah company tu hantar aku kat tempat-tempat lain lah. Macam kat Thailand, dekat Vietnam semua. Tapi base aku Singapura. So gaji pertama aku, memang aku ingat lagi gaji pertama aku dalam $200 je bro. $200 tu aku terus transfer dekat dia, dekat Malaysia. So itulah gaji pertama aku untuk sara dia sampai dia habis belajar. Okay, masa aku dapat kontak dia dan kita orang message balik lah. Masa tu kenal-kenal je. Masa tu kena kawan-kawan macam biasa, tanya-tanya khabar. Lepas tu, dah lama lepas tu lah kita orang decide nak jumpa kawan lama. Pendek cerita, aku kira macam dah close lah, dah rapat dengan dia. Dan bila masa aku tanggung dia tu, aku sponsor dia belajar apa semua. So dia macam dah dekat dengan aku lah. Tapi masa tu kita tak ada declare apa-apa, bercinta ke apa. And then waktu tu aku dah nak berhenti kerja Singapura pasal aku dah tak larat nak kerja luar negara. So aku balik Malaysia. Dalam masa yang sama, dia bergaduh dengan family dia. Dia tinggal dengan keluarga dia, dengan ahli keluarga dia lah, bukan mak ayah dia. So dia tak ada tempat tinggal. Dia contact aku sebab dia nak cari tempat tinggal. So first aku bawa dia datang rumah aku. Memanglah tindakan aku ni salah. Tapi 2 hari lepas tu inilah perjalanan hidup aku bermula. Aku decide untuk pergi nikah dekat Thailand sebab aku tak naklah bersekedudukan kan dalam satu rumah. Jadi kita orang bernikah lah. Okey, ni aku nak disclaimer sikit untuk pengetahuan korang. Kahwin dekat Thailand tu sebenarnya kalau mengikut akta undang-undang Malaysia adalah satu kesalahan. Dan ada setengahnya boleh jadi dia tak sah. Tu jadi. Okey, bila aku dah tolong dia dan masa tu kita dah nikah, aku bawa dia tinggal dengan aku sebab masa tu aku dah beli rumah. And then perkahwinan kita orang tu rahsia. Keluarga dia tak tahu, masa tu keluarga aku pun belum tahu. And then lepas tu barulah aku cerita kat keluarga aku yang dah kahwin dan keluarga aku terimalah, tak ada masalah. Tapi keluarga dia tak tahu. And then kita hidup macam biasalah. Tapi disebabkan aku kena buat benda yang belum aku sedia, aku tak ready untuk buat semua tu, aku terpaksa tinggalkan cita-cita aku, impian aku, apa yang aku nak buat, apa yang aku nak rancang. Jadi aku terpaksa galas tanggungjawab yang aku belum bersedia. Jadi aku buat tu dengan seikhlas hati. Aku tak ada ungkit-ungkit, aku tak ada apa. Masa lepas dia habis belajar, aku bagi dia balik kampung lah. Konon-konon dia balik rumah mak dia lah masa tu kan. So mak dia tak tahu yang kita dah kahwin. Dan masa tu dia bekerja part time. Sebelum tu dia intern. Dia ada intern dekat satu agensi kerajaan lah. Dan lepas habis intern tu agensi tu tak sambung lah. Kita tak ambil dia bekerja terus. Masa tu lah aku decide suruh dia balik kampung je dulu. Balik kampung. And then dia kerja part time lah. Dia kerja part time dekat satu mall. Masa tu lah bermula kali pertama aku tahu yang dia curang lah belakang aku. Dia berskandal dengan budak. Masa tu budak tu baru 18 tahun. And then aku tahu pasal aku jumpa mesej lah. Satu hari aku jumpa dia, aku tengok ada mesej. Mesej tu budak tu mesej. So aku ambil nombor budak tu, aku kontak, aku menyamar lah konon jadi dia pakai nombor lain. Dan baru aku tahu macam-macam yang dia buat belakang aku. Okay, daripada yang first tu aku cuba bagi tahu keluarga dia. Bagi keluarga dia ni ada orang lain. Tapi keluarga dia tak pernah percaya aku. Keluarga dia cakap tak adalah, itulah ni standard lah kan, mak bapak orang ni takkan percaya. So aku sabar dan dia kata dia nak berubah, dia kata dia tak nak lah buat itu. Dalam masa yang sama bila aku siasat, rupanya dia curang tu dengan 2 orang dekat tempat yang sama. Dia kerja dekat satu kedai dan dia curang dengan orang kedai sebelah dan kerja grocery. Ada pekerja grocery lah dalam mall tu kan. So dia curang dengan 2 orang tu belakang aku. And then dia keluar lah, aku dapat siasat, aku dapat tahu yang dia keluar, dia pergi makan lah, dia pakai tak elok lah apa. Sebab bila dengan aku dia pakai elok. Even sebelum nikah tu pun, masa kita jumpa tu pun dia pakai elok je, elok biasa-biasa je. Tapi bila belakang dia pakai seksi
Sampaikan bila aku menyamar jadi dia dalam mesej, aku contact lelaki tu siap bagi tahu tak, kau you ingat tak masa you pakai bla bla bla, I sebenarnya I nak pegang you apa semua benda-benda yang hanky-panky lah kan. Aku tak mau cerita sini lah. Okay, lepas tu bila aku tahu tu, masa tu lah yang aku pergi jumpa keluarga dia, tapi keluarga dia tak percaya. Aku buat keputusan untuk suruh dia berhenti kerja kat situ. Jadi dia berhenti kerja dan ikut aku balik rumah. Lepas tu tempat yang dia intern tu panggil dia lepas beberapa bulan tu, panggil dia balik bekerja situ. Dia apply situ dan dia dapat bekerja. Itulah kali pertama dia curang dengan bos dia. Masa tu dia minta maaf lah dengan aku. Dia minta maaf, dia kata dia tak buat. Dan sebelum aku tahu semua tu, aku memang dah tahu yang dia ni agak liar sikit, tapi dia tak nampak luaran. Luaran dia kalau kau tengok memang pijak semut tak mati lah kan. Memang nampak baik gila, nampak memang unexpected lah kalau perempuan macam ni buat. So aku terima dengan nak selamatkan keadaan dia lagi. Dia tak ada tempat tinggal. Waktu dia intern dekat satu agensi kerajaan dekat Kuala Lumpur juga masa tu aku anggap itulah peluang rezeki dia dapat kerja, dan aku rasa macam kita boleh lah betulkan keadaan sebab kita dah nikah kan. So aku ingat aku nak bagi tahulah keluarga dia hal yang sebenar, tapi tak sempat aku nak bagi tahu hal tu. Aku dapat tangkap yang dia ada skandal dengan bos dia. Masa tu aku ingat lagi dia nak pergi luar negara lah cerita dia. Dia nak pergi Vietnam. Jadi aku bawa dia pergi Vietnam. Jadi malam tu bila sampai je dekat Vietnam, dia tidur, aku tengok mesej. Aku tengok mesej dia macam WhatsApp dia macam something lah. WhatsApp dia macam tak complete tau. Ada yang dah terpadam lah itu. Rupanya dia delete semua chat. So masa tu aku fikir untuk nak recover balik. Aku tekan recover balik WhatsApp tu, keluarlah mesej-mesej yang dia dah mesej. Masa tu lah aku tahu yang dia berskandal dengan bos dia sendiri dekat tempat kerja dia. Malam tu aku tak gegar dia apa-apa lah. Aku nangis, aku diam je. Aku satu malam tu sampai pagi tu. Tapi kita teruskan juga aktiviti masa kita kat Vietnam tu. Tapi aku memang nampak sugul lah. Aku ingat lagi gambar aku memang nampak lain lah. Muka aku lain. So masa tu, bila dia tahu yang aku tahu tu, dia just nangis lah. Dia minta maaf. Tapi masa tu aku tak tahu yang sebenarnya yang dia curang tu teruk. Aku ingatkan setakat pergi makan ke, jumpa ke, gitu-gitu je kan. Ni sampai cerita atas katil lah ada kan, cerita atas katil. Ini apa yang aku cerita ni cerita betul lah. Aku tak tambah-tambah kan, Aku ingat malam tu bila aku baca mesej tu, dia mesej macam ni dekat ex-wife aku tu. Dia kata, ex-wife aku mesej dia, jangan contact saya. Boyfriend saya ada dengan saya sekarang. Maksud dia cakap boyfriend tau, dia tak cakap suami ke. Boyfriend saya ada sekarang. Lepas tu aku ingat lagi apa yang bos dia tu reply. Bos dia reply macam ni tau dekat dia. Saya tak peduli. Saya tak peduli dia boyfriend awak ke apa ke. Rupanya dalam mesej tu bos dia minta untuk buat hubungan badan lah. Tapi dia tak ada, dia tak boleh pasal dia ada dengan aku. Jadi aku dah tak panjangkan benda tu malam tu. Malam aku tahu tu aku tak panjangkan dah. So esok tu kita buat aktiviti macam biasa. And then lepas pada tu aku tak ikut dia balik KL. Aku stay kat JB sebulan sebab aku rasa macam aku freeze tau. Aku macam speechless, aku shock lah. Aku terkejut sangat benda tu. Aku suruh dia balik dulu. Kebetulan bos aku ada bagi aku rumah dekat Johor. So aku balik Malaysia tu aku tak turun KLIA tau. Aku turun Johor. So aku terus pergi kat Johor. Aku suruh dia balik naik bas ke KL. Dan sebulan tu aku jadi macam orang gila. Macam-macam lah itu ini. Yang aku menangis. Aku terkejut. Aku terkejut sangat-sangat pasal aku tak sangka sebab aku teman dia. Aku ada dalam hidup dia masa dia belajar lagi. Dan aku kenal dia masa kita sekolah sama-sama lagi. Masa tu aku fikir akulah lelaki yang terbaik buat masa ni. Sebab apa? Aku berkorban macam-macam. Duit, kan, masa. Aku buang cita-cita aku sebab nak dahulukan dia. Masa tu aku jadi macam orang gila. Aku separuh gila. Aku sampai kurus. Masa tu aku turun, berat aku 15 kilo. Aku turun. Lepas dia tahu yang benda tu dah kantoi kan. Disebabkan dia masih bekerja, dia masih kontak dengan bos dia. Jadi masa tu aku decide untuk tak nak panjang-panjangkan, cuma nasihatkan dia saja. Jadi aku cakap tak apalah, kalau kerja pergilah kerja, tapi jangan buat lagi apa semua kan. And then lepas je aku cakap aku tak balik kan. Aku tak balik KL. Lepas sebulan tu aku balik KL. Bila aku balik KL, aku hidup macam biasa lah walaupun aku sakit hati. Tapi yelah, bila kita dah tahu kita dicurangi,
kita tak boleh duduk diam. Macam mana pun kita cakap kita maafkan, kita tak boleh hilangkan dalam fikiran. Jadi aku buka handphone dia lah. Aku buka handphone dia, aku tengok dia masih kontak lah. Dia masih kontak dengan bos dia, tapi aku tak pastilah. Tak adalah cerita-cerita yang tak elok dah kan. Mungkin dia dah padam ke apa ke. Tapi masa tu aku start tahu yang bila dia dah ada password dekat phone tau. Tiba-tiba dah ada password apa semua. Masa tu lah aku rasa macam benda ni makin tak okey sebenarnya, makin tak okey. Tapi aku tak, bila masalah yang dia curang yang kali ni, aku tak cerita dengan keluarga dia. Sebab aku rasa benda tu terlalu aib nak dicerita. Dan cerita tu aku tak nak malukan dia juga, tak nak malukan aku. Jadi itulah aku macam ni lah. Aku down, memang down. Tapi aku ada buat satu benda bodoh. Aku pergi dapatkan nombor lelaki tu. Aku chat lelaki tu. Aku tanya itu ini macam-macam. Akhirnya lelaki tu mengaku memang betul. Ada hubungan itulah. Tapi aku tak tahu yang hubungan tu sebenarnya lebih teruk. Tapi apa yang lelaki tu mengaku, apa semua sekadar gitu-gitu je lah. Aku ingat jumpa, makan, keluar ke, macam berskandal lah kan. Lelaki tu lelaki orang. Dia ada anak 2. Dan dia duduk dekat penghujung negeri Selangor lah kan. Bla-bla macam Rawang ke, something like that lah. Aku tak tahu sangat, serendah So, aku mesej lelaki tu. Macam-macam lah aku cakap kenapa sampai hati buat macam ni. Apa yang menyakitkan hati aku, yang meruntuhkan maruah aku sebagai lelaki adalah dengan satu ayat. Dia kata, dalam ayat tu dia kata, jangan tinggalkan isteri aku tu. Jangan lepaskan dia, kesian dia. Jadi apa yang aku rasa masa tu? Maruah aku sebagai suami, maruah aku sebagai lelaki dipijak-pijak, diinjak-injak. Tapi lelaki yang makan isteri aku tu boleh cakap jangan tinggalkan dia. Jadi mesej aku dengan dia tu sampai situ je. Chat aku dengan lelaki sampai situ je. Aku terus macam aku dah tak boleh balas. And then lepas pada tu pendek cerita, aku hidup je macam biasa. Macam biasa lagi dengan dia. Dalam tempoh aku hidup macam biasa lagi dengan dia tu, aku tahu yang dia ada kontak lelaki lain juga. 2-3 orang lah aku dapat tangkap, aku dapat. Dan masa tu aku dah mula, hati aku jadi heartless lah. Aku jadi macam, hati aku rasa dah tak boleh. Tapi aku ada masalah. Masalah aku adalah aku penyayang. Dan aku sangat pemaaf. Sebab aku pun lahir daripada keluarga yang berpecah belah kan. Jadi aku ada sikap penyayang yang sangat besar. Jadi aku maafkan dia banyak kali. Walaupun aku terima dia yang sebelum masa nikah dengan aku tu siapa, aku terima. Dan aku terima akhlak-akhlak dia yang tak baik tu, aku terima. Aku cuba ubah. Sebab tu aku cakap, aku fikir aku adalah lelaki terbaik masa tu. Lelaki terbaik. Dia tak pernah pergi luar negara. Akulah orang pertama bawa. Akulah orang pertama ajar dia macam-macam benda. Dan masa tu lepas dia, aku teruskan hidup walaupun aku tahu dia curang dengan aku. Aku cuba tanya dia terus terang. Pasal laki orang yang dia berskandal laki orang tu kan. Aku tanya setakat mana hubungan kau tu. Masa tu lah baru dia mengaku dengan aku yang dia pernah buat hubungan atas katil dekat rumah laki tu, dekat Serendah. Dekat Serendah masa mak bapak laki tu pergi umrah. Dan aku tanya detail. Aku tanya dan dia mengaku tau. Dia mengaku apa yang dia cakap tu. Dan kalau kau nak tahu kan, aku memang ada siasat. Sebelum tu aku siasat sebab aku tak boleh terima walaupun dia curang dengan budak-budak yang aku cakap budak 18 tahun lah apalah. Aku tak siasat sangat dengan diorang tu. Tapi aku paling siasat dengan laki orang bos dia ni. Aku gila-gila aku siasat dan aku dapat orang lah. Aku cari kawan aku yang boleh follow dia. Memang apa yang dia mengaku dekat aku, yang dia pernah berhubung badan dengan lelaki tu memang betul. Dan aku pun ada bukti tu sebenarnya. Cuma aku cakap kalau aku tunjuk bukti tu, hubungan kami habis. Jadi sebab tu sebelum tu aku macam aku tak nak tunjuk. Biar je. Aku kan pemaaf, aku cakap kan, aku maaf. Tapi bila dia cakap, dia mengaku apa yang aku tahu tu kan, hati aku hancur. Betul-betul hancur. Aku terus keluar rumah. Satu hari tu aku drive, aku menangis seorang-seorang dia. Aku tak bercakap dengan siapa. Aku teruk lah, condition aku teruk masa tu. Masa dia mengaku dan dia cerita yang dia pernah buat hubungan badan dengan bos dia tu, memang dia dalam keadaan yang dia menangis lah. Dia minta maaf. Dia kata dia
pernah buat dengan orang tu sekali je. Dan masa tu aku cuma menangis lah. Aku tak boleh nak maafkan, aku tak boleh nak kata apa-apa. Sebab macam aku cakap tadi, aku pernah kontak lelaki tu menghina aku tau sebagai lelaki. Dia cakap jangan tinggalkan isteri aku, itu semua. Dan isteri aku pula cakap mengaku benda ni. Jadi aku rasa orang normal pun takkan boleh hadap kecurangan yang macam ni sebenarnya. Kalau orang lain aku rasa tahu keluar pun dah habis lah hubungan tu. Tapi aku tak. Aku still boleh terima hidup macam biasa. Bawa dia jumpa keluarga aku. Bawa dia keluar buat aktiviti aku. Lepas dia kantoi dengan lelaki tu dan dia pun dah mengaku dengan aku. Kebetulan dia ditukarkan tempat kerja. Aku tak nak cakap agensi apalah kerajaan ni, tapi dia memang agensi kerajaan ni dia akan banyak gila dekat merata-rata tempat. Jadi dia dipindahkan daripada HQ pergi ke cawangan dalam KL sebenarnya. Dia daripada HQ, masa dicurang tu dekat HQ, dipindahkan dekat KL. So masa dipindah ke KL tu, kita hidup macam biasa lah. Kita hidup macam biasa. Tapi masa tu, dekat tempat baru tu aku dapat tangkap lagi. Dia ada kontak dengan orang lain lagi. Ada lelaki lain nama Ismail. Bila aku balik rumah daripada buat kerja apa semua, aku check, kadang-kadang lelaki tu ada mesej. Bila wife aku tengah mandi ke apa kan, aku check mesej. Tapi agaknya wife aku tahu yang aku buka mesej tu. Aku check balik, mesej tu dah padam, dah delete. Tapi kan aku cakap, aku dah start jadi, perasaan aku jadi mati tau. Aku sakit hati, memang sakit hati. Tapi aku biarkan je masa tu. Aku berharap dia berubah. Ada satu sebab yang masa tu kenapa aku cakap aku tak nak tinggalkan. Memang kelakar lah kalau orang cakap, orang maki aku punya kan, sebab sayang. Sebab aku sayang. Kalau nak kira pemaaf, sifat pemaaf aku biasa-biasa je. Tapi disebabkan aku ni sayang. Aku sayang sebab kita kenal dah lama dan kita harungi susah tu sama-sama, walaupun yelah aku yang tanggung dia semua. Jadi tak mudah untuk aku nak buang kenangan tu, walaupun benda tu menyakitkan. Itulah masalah aku, kelemahan aku. Okey, hubungan dia dengan Ismail ni, aku tak dapat tangkap banyak. Sebab masa tu aku dah start macam, aku dah tak nak tahu. Masa dia kantoi dengan laki orang bos dia tu, aku cakap dengan dia, selama 2 tahun, apa yang aku nak buat, dia jangan masuk campur. Sebenarnya itu saja je aku nak pujuk hati aku sendiri. Aku bukan buat apa pun, aku tak buat jahat, aku tak cari perempuan lain. Aku cuma enjoy dengan life aku, tengok movie, bersukan kan, macam tu je, pergi travel. So hubungan dia dengan Ismail tu aku tak dapat detail sangat. Cuma aku tahu yang dia mesra, dan aku sampai hari ni pun aku masih simpan nombor Ismail tu. Tapi aku tengok dia macam ada hubungan masa tu. Sebab masa tu dia dah berpindah dekat pejabat yang baru, dan lelaki tu dekat pejabat yang sama dengan dia. Dan dia masa tu dah stop berhubung dengan bos dia yang lama dekat HQ. Lepas dia berpindah kat cawangan baru KL tu, dia dipindahkan lagi dekat pusat pentadbiran kerajaan lah. Kita tahulah kat mana kan, yang memang semua agensi kerajaan akan HQ dekat situ. So masa dekat situ, aku rasa aku susah nak hantar dia pergi kerja, pasal masa tu aku stay kat KL dan dia kena pergi ke area tu. Jadi aku buat keputusan untuk sewakan dia satu kondo dekat area situ supaya dia boleh pergi kerja lah, dekat kan. Dan aku pun duduk sekali-sekala aku akan pergi situ, sebab aku busy dengan kerja aku kat luar. Aku buat kerja-kerja sendiri kan. So masa dia dekat pejabat yang baru lagi, maksud dia dah pindah 3 tempat lah kan. Dia dah 2 tempat lah dia pindah. Jadi dekat situ nak dekat dengan dia kan, sebab aku fikir aku nak travel daripada KL pergi situ jauh tau. Jadi aku buat keputusan apa, aku buka satu kedai makan dekat dalam bangunan dia bekerja tu. Kebetulan lah ada kosong, jadi aku apply, buka kedai makan dekat situ, kafe dekat situ. Sebab aku fikir senang nak ambil dia, so travel setiap hari sama-sama. And then masa tu kebetulan pula aku busy lah dengan projek-projek lain kan. Dia mula macam tak suka, dah tak nak dekat aku tu masa dekat yang tempat terbaru ni lah kan, dekat office yang baru ni. Dia macam, bila aku balik je ke kondo yang aku sewa tu, dia akan masuk bilik. Bila aku nak cakap apa-apa je, dia tak layan. Lepas tu yang paling ketara menyakitkan hati aku lah, setiap kali aku balik daripada kerja, sebab aku kerja kat site kan, aku ada projek. Bila aku balik rumah, bila hari cuti, mesti dia suruh aku hantar dia balik rumah mak dia. Masa tu aku tak perasan lagi, pasal aku sibuk kan. Sebab aku sibukkan diri pasal apa tau, pasal aku tak nak fikir kecurangan dia tu sambil-sambil tu kan. So
bila setiap kali weekendnya dia suruh hantar rumah mak dia. So aku sunyi, aku sakit hati. Kau faham tak perasaan aku macam mana? Tapi masa tu dia tak ada pun bagi tahu. Dalam tempoh dia curang dengan aku tu, dia tak ada pun bagi tahu aku nak lepaskan ke, nak suruh ceraikan dia ke, tak ada. Sampaikan masa tu aku rasa dia nak berubah tau. Aku anggap masa tu dia nak berubah, tapi rupanya dia tak berubah. And then aku pendekkan cerita, bila waktu dia selalu nak balik kampung, ada satu hari tu, satu malam tu aku balik rumah. Dia kata dia nak sambung belajar. So bila dia kata nak sambung belajar, dia nak belajar dekat utara lah, ada satu universiti kat utara. Jadi aku support lah, aku kata baguslah sebab dia nak sambung belajar kan. So dia boleh naik pangkat ke apa. Jadi aku belikan dia barang-barang belajar, aku belikan dia laptop yang mahal-mahal untuk dia sambung belajar. Masa tu aku tak tahu lagi yang dia nak pergi lah, dia tak suka aku lah. Dia nak lepaskan diri pada aku. Jadi aku surprise dia macam-macam. Aku rasa macam orang bodoh tau. Aku rasa kalau aku ingat balik kan, aku semalu. Sebagai lelaki aku semalu perbuatan aku tu. Satu malam tu aku balik lah, bagi dia laptop, bagi dia itu. Lepas tu waktu nak tidur, aku tak tahulah Tuhan gerakkan hati aku. Lillahi ta'ala aku cakap, Tuhan gerakkan hati aku. Aku tanya dia satu soalan. Padahal keadaan tu sebenarnya tak perlu pun ada soalan tu. Aku tanya, kau dah tak nak aku ke? Lepas tu dia diam, dia macam menangis. Dia kata ya, dia dah tak nak. Dia cakap, aku tanya, kenapa dah ada orang lain ke? Sebab aku tahu sebelum ni pun dia ada orang lain kan. Jadi aku tanya, kenapa dah ada orang lain ke? Lepas tu dia diam, dia kata dia memang tak nak aku. Dia kata memang kalau dia ada orang lain pun aku tak perlu tahu. So masa tu, malam tu aku tak nangis tau. Macam sebelum-sebelum ni dia curang, aku nangis. Malam tu aku jadi terdiam, aku tak tidur, aku tak bercakap sampai subuh. Bila sampai subuh, aku tengok dia dah tertidur apa semua. Aku konon-konon nak buat satu tindakan yang baik lah, maksudnya jangan buat keputusan masa tengah marah. Jadi aku keluar rumah, aku buat macam biasa. Lepas tu dia message aku. Tak boleh lupa lah. Kalau kata selagi mana aku hidup pun aku masih ingat. Akan teringat first kali, masa first dia curang lah. Masa aku tahu yang dia buat benda tak elok dengan suami orang tu. Dapat bukti yang jelas yang dia ada buat hubungan badan tu selepas daripada aku nikah. Kalau kata aku dapat tahu sebelum tu, mungkin aku dah lama tinggalkan kan. Dah dekat setahun tu baru aku dapat tahu yang sedetail-detailnya. Jadi tu agak perik bagi aku lah. Kalau kau tanya perasaan, hancur lah hati. Tu aku cakap terang. Tak ada benda yang paling sakit aku pernah lalu dalam hidup. Kalau kata aku hilang kasih sayang mak ayah tu, tak sesakit ni. Memang betul aku bodoh, setia yang tak bertempat. Tapi